isu warga asing, saya nak minta supaya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ni lebih memfokuskan kepada warga negara asing dan mereka ini tidak boleh terlibat langsung di dalam masyarakat penjaja kecil di sektor ini, kerana sektor ini adalah diberi ruang kepada warga lokal tempatan saja. Jadi saya harap Dewan Bandaraya kena fokus yang ini dan terutamanya pastikan agar peniaga ini diberi lesen, dan dalam masa yang sama apabila menteri membuat pengumuman dan kita minta supaya Jabatan Penguatkuasaan hentikan mengeluarkan saman kepada masyarakat penjaja yang ada sekarang ni. Kerana Yang Amat Menteri baru saja announce membuat pemutihan, tetapi janganlah hari ini ada penguatkuasa Jabatan Pelesenan keluarkan saman kepada mereka ni sedangkan mereka ni tidak punya lesen. Contoh baru-baru ni 2 hari yang sudah saya lihat masyarakat penjaja di Jalan Haji Taib kena saman, sedangkan Yang Amat Menteri telah membuat pengumuman, membuat pemutihan supaya masyarakat penjaja ni hendaklah memohon lesen, beri ruang kepada mereka. Jadi bayangkanlah kalau mereka ni kena saman, berapa nak kena bayar saman? Kalau 1 bulan kena saman 4 kali, berapa saman nak kena bayar? Jadi kita kena prihatin kepada masyarakat ini dan kita akur kepada Yang Amat Menteri apabila Menteri telah membuat pengumuman untuk membuat pemutihan dan memberi lesen, maka kita bagi penyelesaian ini. Penyelesaian lesen ni, dan bila dah selesai semua dan jangka masa 4 bulan ini, maka DBKL bolehlah membuat tindakan-tindakan susulan dan sebagainya. Saya apa yang ruang yang diberi oleh Yang Amat Menteri ini, saya rasa perkara ini hendaklah kita lihat bersama, terutamanya kita daripada pihak persatuan dan juga Jabatan Pelesenan Penjaja. Kita akan memberi maklumat dan kita minta supaya Jabatan Pelesenan Penjaja membuat bancian pemutihan dan pastikan tidak ada lagi tertinggal masyarakat penjaja yang berniaga ni yang tak ada lesen. Kita nak semua ni diberi lesen, bagi ruang kepada mereka untuk menjalankan perniagaan.